Ya, lebih. Come true. Lip lap. Letup. Kita lah macam terhibur. Kita lah tu. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali lagi dalam segmen podcast Sembang Apa Borak Apa untuk season yang kedua kali ini. Bersama saya Ijat, host anda. Dan muka saya nampak macam baru kan? Tapi memang baru pun sebenarnya. Dan juga podcast ni dibawakan khas oleh PUSCAP, iaitu Pusat Kebudayaan UKM. Okay, so untuk podcast kali ni kita akan kupaskan pelbagai topik menarik, pengalaman alumni-alumni yang join Pusat Kebudayaan UKM, dan juga yang mana bergiat aktif, secara aktif lah di PUSCAP dulu, sebab kita ajak alumni kan. Baik, tanpa saya melengahkan masa, kita nak perkenalkan dahulu kita punya tetamu kita. Tetamu kita pada hari ini. Tapi sebelum tu, saya nak ingatkan kepada para penonton, jangan lupa untuk like, share dan subscribe kita punya YouTube channel. Okay, jangan lupa tekan bell kat atas. Ting 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 ting. Okay, baik. So sekarang ni kita bersama dengan Sir Faizal. Assalamualaikum Sir Faizal. Waalaikumsalam. Ini dia Sir Faizal. Okay, siapa je yang tak kenal Sir Faizal ni dulu? Sir Faizal ni sangat-sangat orang kata well known person. Boleh tak Cik Faizal kenalkan nama terlebih dahulu? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First and foremost, thank you so much sebab Welcome. datang sini. No worries. It's been years after PKP. Lepas PKP tu dah jarang sangat nak datang masuk UKM ni. So bila masuk UKM nampak macam wow, Kembali-balik ke zaman-zaman lama lah. Because this is my alma mater. I mean, tak ada siapa pun boleh lawan UKM. Bila orang cakap universiti lain lebih baik kan, no, I don't think so. UKM is the best. Saya suka UKM sebab dia tak ada curfew. Ya, betul. you know back in my days we call UKM University Keluar masuk. Ya, betul. Sampai sekarang best saya pun bagi universiti keluar masuk. Yes. Tapi korang okay sikit kot rasanya. It's better lah. I mean, I don't know, but as time goes by, it is the best untuk jadi lebih baik kan. Betul. So nama diberi Muhammad Faizal bin Syaifuddin. I am years old. Years old. Okay. And pernah di Universiti Kebangsaan Malaysia pada zaman pemerintahan Perdana Menteri ke-6. Wow. So siapa yang nak tahu tahun berapa tu, pandai-pandai lah search. Kira sendirilah. Kira sendiri. Alright, dan lepas grad dulu saya adalah penuntut jurusan TESOL, Teaching English as a Second Language. Yes. So we can speak English or kita campur-campur Manglish. Yes. Alright. Your Manglish Manglish. is good. Yeah. It's better than Singlish, right? Yeah. Dan pada waktu ketika itu sempat menyandang beberapa jawatan, di mana pernah jawatan tertinggi di Pusat Kebudayaan adalah sebagai yang dipertua Artis Sukma. Wow, yang dipertua Artis Sukma berikan tepukan. Dan itulah saya rasa saya antara budak Adia Matra yang terakhir untuk pegang jawatan YD pada semua. Sebab lepas saya rasa semua dah yang benda lain yang pegang. Faham. Dan antara saya kira yang paling tertinggi penghargaan yang saya terima adalah saya adalah tokoh siswa 2013, di mana itu adalah pertama kali sekali tokoh siswa diadakan. Dan saya dapat tahu tahun lepas tak silap saya. Tahun pertama diadakan? Ya, pada waktu Sir Faizal dah menang? Ya, saya dah menang untuk UKM. Wow. Ya. Korang tak boleh beat. Memang korang tak boleh beat Sir Faizal. Tapi rasanya macam rasa tahun lepas one of our budak Adia Matra dapat tokoh siswa, kalau tak silap saya. Kalau cuba betul lah rasanya tahun lepas. Which is good sebab lepas saya tak ada pun dapat. Gap dia agak jauh. Ya, gap dia agak jauh. So lepas ni insyaAllah semoga
kita boleh dapatkan lagi anugerah tokoh siswa. InsyaAllah, mana tahu kan. Okay, so Sir Faizal dah kenalkan diri. Dan kalau korang nak tahu, Sir Faizal ni sangat aktif. Saya punya sangat tu memang sangat banyak. Sebab apa? Sir Faizal ni, korang nak suruh dia apa? Korang nak suruh dia debate, korang nak suruh dia MC, korang nak suruh dia menari, korang nak suruh apa? Daripada segi kebudayaan, korang suruh je. Dia sangat boleh buat semua benda. Saya pun rasa cemburu. Sir Faizal ni orang kata berbakat dalam seni lah, orang kata. Boleh lah. Cumanya lah terkilan sebabnya tak sempat untuk bergiat aktif dalam pengurusan seni dengan teknikal. Sempat kenal dengan orang-orang kat situ je. Sebab bila dah join benda lain kan, betul, kau banyak pula benda kau nak buat ni, itu memang susah sikit. Betul. Lah. Kaitan, saya ada soalan berkaitan dengan busy sana sini kan. Ya, betul. Kita mulakan dengan soalan pertama lah. Okay, kan. boleh. Sila. Sebab kan Sir Faizal ni dah orang kata bila busy dengan kebudayaan sana sini program kan. Kita pun tahu UKM ni bila terlibat dengan kebudayaan ni memang akan orang kata jarang masa di bilik. Memang akan practice all the time. Macam mana Sir Faizal bahagikan masa tu dengan akademik, dengan latihan dan sebagainya? Okay, pertama sekali sebab saya adalah budak yang keluar daripada matrikulasi. Okay, so siapa yang pernah masuk matrikulasi? Alumni juga? Alumni matrikulasi mana? Saya matrikulasi Selangor. Okay, saya Perak. Okay, bila kita masuk matrikulasi, so our schedule is so packed sampai pukul 4 petang memang akan pack. Betul. So bila kita masuk degree dekat universiti ni, saya rasa our schedule is not that packed. Sehari 3 kelas, betul, sehari 2 kelas. Betul. Right. So we still have time untuk belajar. Dan nanti kita tak ada masa untuk diri sendiri. Saya setuju. Maka bila dan waktu ketika ni saya rasa pertama that sparks my interest dengan pusat kebudayaan adalah ketika waktu Minggu Mesa Pelajar. Zaman kita orang kita panggil Minggu MMP lah. MMP. Minggu Mesa Pelajar. Sebab saya mau korang Minggu mau apresiasi watan. Dia dah ubah lah. Gen Z. Sorry saya millennials. Alamak. So bila malam ada satu malam kebudayaan tu, dan saya duduk masa tu saya hanya join debat bahasa Melayu untuk piala NC time tu. Dan masa tu college saya dapat tempat. Saya college dapat apa tu? tempat College B. College Cuba teka College B. Burhanuddin Helmi. Salah. College B adalah College Aminuddin Baki. Kalau yang ini sebenarnya College D tak salah saya. Dia panggil ABCD ke? Dulu kita ada ABCD. Lepas tu baru dah ada bagi nama. Ada Sabah, Pendeta Sabah, ada tapi saya nanti balik pergi check sebenarnya. Ada ABCD. Nampak sangat saya muda sangat baru menapak. Aduh, jangan cakap kita tua lah tu. Aduh. Tak, Sepanjang tak tu. But it's true. Kita dah memang So faham je. So bila malam kebudayaan tu, it sparks interest. Malam tu memang kita akan nampak budak main Cak Rempong, budak main ada tarian klasik, tarian traditional. It was so good. Then it made me realise shoot, kenapa aku masuk debat? Aku boleh masuk benda ni kot. So lepas tu kita orang dulu ada ni co-curriculum. Okay. Kita panggil Koko lah kot tak silap. Memang ada makan Koko time tu. Di mana kita time tu rasanya NC baru keluar fatwa untuk buat soft skill. Rasanya time tu baru start. So kita rasa ambil lah kelas. Masa tu ambil kelas tarian contemporary. Dengan masa tu coach saya Rosmalinda Abu Samah. Tak tahu dah lagi tak macam dia ada lagi, tapi macam tak lama tak jumpa. Saya pun tak tahu. Tapi tenaga mengajar. Tapi tenaga mengajar sampai hari ni yang masih lagi saya rasa ada dekat UKM ni. Siapa yang kenal Abang Jai? Shout out to Abang Jai. Yeah, shout out to Saiful Zakaria. Yes. Kita ada lagi Abang Fadil. Ya, betul, Abang Fadil. Kita ada beberapa lagi, ada ramai lagi yang saya rasa. Dan sebagainya banyak. Ya, betul. Dan saya rasa seronok sebab masa kita sehari tu ada 3 kelas. Petang tu akan ada latihan di mana kita akan ada banyak masa untuk belajar. Dah stres belajar, kita releasekan stres belajar tu dekat sini. Betul. Maknanya Sir Faizal ni orang kata dia mencari tempat untuk hilangkan stres di kebudayaan. Kalau orang sekarang panggil healing. Healing. Ya, dek. Nampak saya tak pakai healing. Saya pula nampak macam millennial. Tak apa. Sebabnya saya seorang guru, jadi saya perlu untuk ikut apa yang tengah trend sekarang. Kalau tidak kita nampak now tu. Betul ni.
Lepas tu bila kat situ, then kita dah belajar. Sebab kita dah biasa busy kan dekat matrikulasi dulu. Masuk kat sini rasa kosong. Betul. So, bila masuk pusat kebudayaan ni, kita tak rasa kosong. Kita rasa terisi. Dan paling best antara satu aktiviti yang saya rasa boleh dipuji untuk pusat kebudayaan ni, dulu zaman saya, tak tahu sekarang ada ke tak, kita ada baksis. Apa tu baksis? Bakti siswa. Bakti siswa. Di mana ketika itu kita akan panggil, kita akan cek semua dalam teater rimba, ada matra, ada pusat seni, teknikal, apa lagi, Cak Lempong, gamelan. Kita pergi ke kampung-kampung, kita akan ada keluarga angkat, lepas tu kita akan belajar dekat sekolah-sekolah. Oh, faham. Dan satu malam tu dah akan buat satu malam kebudayaan di bawah UKM. Oh, so maknanya akan ada satu macam team lah, team pergi ke kampung-kampung untuk ajar kebudayaan. Betul. Dan sangat best. Cuma saya rasa sedikit stres dan terlalu banyak stres tu masa ketika budak baru nak masuk. So semua YDP pengawas pula dah. Pegawai. Apa kita panggil kat sini pengawas? Pegawai. MPP. MPP. KMUKM. Tu KMUKM. Dia akan satu meeting besar untuk ni lah saya tadi. Masa tu ketika itu rasa macam stres sikit sebab kita budak menari, nak menguruskan benda lain dia macam sikit susah sikit. Tapi alhamdulillah pegawai Puskap sangat-sangat membantu. Betul. Shout out seorang saya kepada, saya panggil mak ayam saya, Puan Win Syarina. Puan Win? Syarina. Puan Kak Win Win Syarina. dengan abang Amar. Kak Win. Ya, Kak Win dengan abang Amar. Kak Win dengan abang Paling Amar. banyak tolong saya time tu. Betul. Kalau korang nak tahu sebenarnya, orang pegawai-pegawai di Pusat Kebudayaan UKM ni sangat-sangat membantu. Dan diorang ni, orang kata sangat-sangat sporting. Dia tak ada masalah untuk korang berborak, untuk korang bercakap, nak have fun, nak gelak-gelak huha-huha tu, langsung tak ada masalah. Ya, memang tak ada. Diorang lagi menantikan benda tu. Kalau kita pergi dekat diorang minta tolong, diorang memang tak lokek. Ya, untuk bagi apa diorang punya cadangan. Betul. Macam mana. Dan saya menang tokoh siswa tu pun sebabkan oleh pegawai-pegawai Puskap juga. See? So kalau kata student-student UKM tengah tengok sekarang ni, yang mana tak aktif, silakan. Pusat Kebudayaan UKM masih terbuka untuk anda. We want you. Kita macam memanggil-memanggil. Yeah. Betul. No, because nowadays sekarang ni saya tengok trend sekarang ni, kita dah banyak jedak-jeduk, kita dah banyak benda-benda yang macam Ni sir. it's good. Tapi our culture itself, kalau bukan kita yang pertahankan dia, Betul. siapa lagi? Betul. Sebab tak ramai dah sekarang ni yang tahu apa itu teater. Tak ramai yang tahu apa itu Zapin asal, Zapin Pekajang. Diorang tak tahu apa itu sebenarnya. Yang diorang tahu K-pop sekarang ni. Mungkin kalau kata diorang tahu Zapin tu pun as a Zapin asal sahaja. Zapin asas. Padahal Zapin ada banyak. Banyak, Ya, betul. kat Kelantan pun ada Zapin. There's a lot of things Berbeza mengikut Yeah. negeri. Diorang punya adat, diorang punya Yes, kebudayaan. correct, absolutely. Dan baju pakai pun berbeza. Betul. Itu saya rasa siapa yang masuk Puskap ni, it's a good thing, not only for the general knowledge but only untuk jati diri sendiri. Betul. Sebab kita Universiti Kebangsaan Malaysia, Yang universiti yang memartabatkan bahasa Melayu. Yes, even though I am Thessalian, kita orang tetap kena ambil bahasa Melayu, which is good. Bagi saya lah. Dan saya rasa ada satu cerita senior saya juga. Dia Cerita dulu apa tu? Macam menarik ni. Dia join teater rimba. Okay. Dia bukan pelakon, dia just kru belakang saja. Okay. Tapi lepas dia habis degree dia kejuruteraan, dia pergi Honda untuk interview. Dan dalam biasalah dulu kita orang pakai file. Okay. Sekarang ni tak tahu lah kalau dia pakai scroll ke apa. Scroll lah, sekarang scroll pakai, sikit. dulu pakai file lah. Dulu pakai file. So bila dia buka file, dia ada satu sijil daripada teater rimba daripada UKM. Dan orang interviewer tu tanya my senior ni, dia kata kenapa you join theater? And his answer was actually apa yang senior-senior masa saya join teater rimba juga pun bagi tahu juga. Dia kata teater ni adalah ilmu belajar jadi manusia. Because in theater, right, you are becoming someone else. So you're learning to be yourself through someone else, through POV or someone else. Which to me rasa macam wow. Macam tu. Terus Bila Sir Faizal cakap benda tu kan, kenapa saya tak berhenti mengangguk? Sebab benda tu macam mencucuk saya. Macam itulah sebenarnya realiti. Sebab bila kau berlakon sebagai manusia lain. Betul. Dan kau akan belajar menjadi seorang manusia yang lain. Which is contoh, kau berlakon cerita sedih, kau akan jadi manusia sedih. Kau berlakon cerita kau marah, kau akan jadi marah. betul.
dia macam tercucuk sekejap. Wah, Tapi benda tu betul. Anda sudah belajar? Sila komen. Jangan lupa subscribe. Okey. Baik, Sir Faizal. So, soalan pertama tadi pun agak Panjang, Panjang juga sebenarnya. Tapi tak apa, jangan risau. Biar je kita punya podcast ni lama. Sebab kat mana yang siapa-siapa yang tengah dengar sekarang ni, yang tengah dengar kod YouTube kan, yang bawa kereta ke apa, jangan lupa korang tengah pegang steering. Telinga tu pasang tapi pegang steering Sebab hati-hati, korang tengah memandu. Yang tengah-tengah buat kerja tu fokus buat kerja, tapi telinga buka dengar kita punya suara. Betul. Boleh. Alright, tu soalan yang kedua. So sepanjang sedah jadi orang kata terlibat dengan kebudayaan orang kata seni lah. Seni kehidupan seorang yang terlibat aktif, sangat-sangat aktif di degree life orang kata. Macam mana benda tu bagi impact dalam kehidupan Sir sekarang, which is Sir sebagai seorang guru? Okay, menarik soalan ni. Okay, but to me lah personally, I think macam bila kita join pusat kebudayaan ni, kita belajar untuk bersosial dengan orang lain. Betul. Not only we are socialing with the other people, we are also get to know our own roots. Melayu ni macam mana, Tarian Cina ni macam mana, and everything. And that general knowledge, when you absorb everything, and then you dah ada jati diri you sebagai seorang rakyat Malaysia yang sangat teguh dengan apa yang you percaya. Bila you keluar jadi seorang guru, dan you boleh untuk tolong the new generation itu to understand why kita still pertahankan kita punya budaya. Yes. Sebab kalau bukan kita, siapa lagi? Ya, betul. Dia akan balik-balik dengan perkataan tu juga. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ya, betul. Sebab saya ingat lagi masa saya first year, saya ajar budak-budak pantun, dan pantun tu pun saya belajar dekat sini juga kat pusat kebudayaan. Masa tu pesta pantun di Serbuan Negara Gagang. Lepas tu saya bawa budak Putrajaya untuk pergi pertandingan pantun. Sekolah saya menang. Wow. Pantun waktu Itu waktu tahun pertama Sir menjadi seorang cikgu. Ya. Lepas tu habis saya dapat posting di Kelantan waktu itu, dan masa kat Kelantan tu pula, bayangkan saya dulu dapat SMK Dabung SMK tak tahu SMK Dabung tu dekat Ulu dalam sikit lah. Dan dorang tak pernah lagi ada cikgu yang gila macam saya. Bukanlah gila, macam aktif sikit. Gila. So called gila lah. Dan waktu ketika itu barulah saya buat kelab tarian. So saya buat kelab nasyid. Yang nasyid juga pun saya banyak tanya dengan orang Puskep juga. Saya pinjam shout out to Abang Zul. Sebab saya shout out Abang Zul. Ya, saya selalu sewa kostum dengan dia dulu. Sampai hari ni pun kalau boleh saya cakap dengan dia, saya pinjam kostum dengan dia. Kostum ni semua lawa-lawa Betul. Kostum dekat UKM ni kau nak bagi tahu je, semua ada. Kau nak contohlah ada event untuk menari, macam-macam, zapin ke, banyak. Ya, betul. Kalau nak minta, kalau nak buat show pun boleh je. Tolonglah hubungi Aida Matra. Lagi banyak show, lagi banyak diorang boleh memperkenalkan budaya, satu, dan kedua diorang boleh promote diorang punya Aida Matra nama. Ya, betul. So kalau kata korang nak sewa ke apa ke, search je Aida Matra UKM. Yes. So impact dia saya nak bagi tahu tu is like actually membuatkan saya rasa lebih bersyukur apabila saya terpilih untuk pergi ke Europe. Oh, ya, masa tu sampai ke Europe. Ya, betul. Kita pergi Europe untuk show, dan dengan pusat kebudayaan ni banyak negara. Saya ni orang miskin ni. Saya orang miskin dan tak pernah pergi luar negara langsung. Masuk UKM baru dapat merasa. My first pergi keluar negara adalah ketika itu di Yogyakarta. Okay. AYCF, Asian Youth Cultural Festival. Okay. Dekat Yogyakarta. Free. Pergi goyang kaki, fully buat sponsored. badan. Fully sponsored dek engkau. Fully sponsored. Ambil PTPTN 24,000, kau dapat balik lebih. Ya, lebih. Come through. Lip lap. Betul. Kita nak macam terhibur. Itu lah tu. Tak cukup dengan tu, and then dapat pergi ke Filipina, dapat pergi ke Thailand, dan then dapat pergi ke Europe lah. Paling besar is pergi ke Europe. Dan Europe tu kita dapat pergi ke UK, buat performance dekat UK, dekat ni. Dan actually penyebab untuk menang Tokoh Siswa 2013 tu pun sebab kita orang berjaya buat program tu pergi ke Europe tu. Di bawah bimbingan daripada pegawai pusat kebudayaan. Wow. Join Puskep boleh pergi ke luar negara. Tak sangka dah lah free.
Yes. Suka ni suka. Pusat Kebudayaan UKM. Hai, saya Ijat. Kita nak terkenal. Boleh melalui mari kan? Saya boleh lah. Boleh. Kalau belajar insya-Allah boleh. Tapi kalau setakat nak hosting ke ataupun nak menyanyi, boleh insya-Allah. Jangan risau. Tapi kalau menari, kita boleh belajar. There's nothing we can't learn. Betul tak? Betul. Baik, so untuk soalan yang ketiga. Okay, so Sir Faizal ni berapa tahun Sir Faizal di UKM? Saya di UKM sebab hasil 4 tahun education 4 years. 4 tahun di UKM. Sir Faizal dah pegang orang kata YDP Arti Sukma. Dan orang kata memang melekat lah dengan Puskap ni. Ya. So macam mana serasa kan dengan mahasiswa sekarang ni? Sebab saya rasa kalau kita lihat sekarang ni, mahasiswa merasakan yang kebudayaan ni sekarang yang mungkin dah mati ataupun mungkin dah kelam sebabkan zaman kan. Apa pendapat Sir? Faham. Tapi cuba Ijat pejamkan mata, bayangkan muka balik. Bayangkan muka balik. Tak ada. Saya dah pejam ni. Okay, saya rasa ni pun baru juga. Rasa macam baru-baru ni masa raya hari tu kan. Ada satu trend yang di mana banyak baju-baju raya tu bukan baju raya lagi. Betul. So Dia dah jadi inovasi yang terlebih. Ya. Macam orang dah terima dah. Okay, tak apalah, tak ada pesa, tak ada kakek, tak ada keket dengan baju Melayu tu. Orang dah terima dengan slim fit semua. But somehow dia macam terlalu banyak campur tangan budaya luar ke budaya kita sendiri tu. Dah tak nampak dah budaya kita. Betul. So saya rasa kalau kita nak mengetengahkan dan menguatkan lagi kita punya jati diri kebudayaan tu, mahasiswa sekarang ni saya kira tu untuk jangan terlalu taksub dengan budaya luar. Sebab kalau kita kaji, kalau korang kata hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, lebih baik di negeri sendiri. Betul. Hujan batu tu boleh balik orang. Betul. Ya, kalau emas tu kalau semua dah kaya, susah. Kalau semua kaya, siapa nak Miskin. siapa nak miskin? Ya. Tak boleh dikena balance. Betul. Dan juga orang kata kita ni kena berpijak di bumi yang nyata. Betul. Iaitu kita ni seorang kita dilahirkan sebagai seorang anak Malaysia. Betul. Yang memertabatkan kita punya rukun negara. So saya rasa untuk jawab soalan tu, saya tak sure macam mana mahasiswa sekarang sebab saya bukan pensyarah kan, tapi berdasarkan saya sebagai seorang guru yang mengajar sekarang ni, dan memang banyak saya tengok banyak kita punya budaya yang macam kian pudar. Saya tak kata mati lagi, tapi kian pudar. Kalau tengok saya mengajar dekat Kuala Lumpur, banyak pertandingan-pertandingan kesenian yang tak banyak. Yang ujung-ujung kalau menang sekolah sini, ujung-ujung kalau menang sekolah sini. Itu macam apa yang berlaku pada zaman saya. So orang kata macam okay, jadi what happened with other schools? Takkan tak ada bakat? Sebab saya tak rasa bakat tu tak ada. Sebab saya rasa bakat ni kita perlu kecungkil. Bakat dia sebenarnya bagi saya dia ada. Cumanya dia diselaputi dengan kelabu. Bakat ni kita bayangkan benda ni putih tapi diselaputi dengan benda yang kelabu. Kita tak congkil lagi, tak buang lagi kelabu tu, tak nampak lagi keputihan ataupun orang kata kecerahan bakat tu. Pakailah peeling solution. Betul. Promo. Tiba tak ada peeling solution. Allah, dia sampai dengar ni pekat telinga dia orang. Gelak ni. Mic pula dekat. Itulah tu. Tapi itulah saya rasa back to what I said before, kalau bukan kita siapa? Kalau bukan sekarang bila? Betul. Betul lah. Baik, soalan yang keempat ni pun berkait dengan jawapan Sir tadi. Okay. Which is Sir sekarang ni rapat dengan orang kata murid-murid lah. Bukan belajar which is mahasiswa lah kan. Murid-murid ni yang bawah tingkatan 5 dan ke bawah. Dengan pengalaman Sir sebagai seorang pendidik dan juga seorang yang bergiat aktif secara aktif di pusat kebudayaan dengan seni, macam mana se-apply benda tu dekat student? Means mungkin orang kata, sebab kita nak, yelah murid-murid sekarang kan, macam saya cakap tadi, diorang ni tidak well known sangat dengan budaya Malaysia. Sebab kan, yelah sekarang social media sangat-sangat meluas. Jadi mungkin diorang tak tahu sangat budaya Malaysia. Bagaimana dengan pengalaman saya ataupun pendapat saya? Macam dari my own perspektif sendirilah. Setiap kali kalau ada persembahan, akan jadi antara orang yang akan ditugaskan untuk persembahan, which is like
Okay, di mana-mana pun I've been in 3 schools. Kalau ada persembahan je Sefaizal. Which is good because kita akan dapat tahu secara automatik dia bila akan ada je. You akan rasa macam okay, so budaya kita tak mati lagi. Ada yang masih lagi berminat. Betul. Walaupun you curang kampung ke betul. Akan ada yang akan berminat. Cumanya tiada orang yang ada pengalaman tu. Betul. Cumanya saya kira kerja sebagai seorang pendidik dan penggiat seni dalam masa yang sama ni is a bit tougher this time around, this era, sebab dia perlu untuk cuek sikit. Dia kena macam dia ada unsur kebudayaan, tapi kita juga tarik minat dulu. Betul. Sebab sekarang ni budak-budak ni suka benda-benda yang trend, yang trending. So contoh kalau macam ada tarian-tarian yang trending ke apa-apa macam lagu raya tahun ni, macam betul, saya nak mention lagu Serumpun Mimi Fly. Saya sangat-sangat suka sebabkan music video, sebabkan lagu, sebabkan melodi lagu tu berkaitan dengan tradisional. Betul. Sebelum Serumpun pun lagu Angkat pun sama. Ya. Macam mana lagu Angkat? Kita nyanyi sikit. Kau Jangan. telefon aku tak angkat. Ingat jangan tak ingat. Betul. Sebab dan saya suka lirik dia. Sebab ada satu lirik dia kalau kita dengar lagu Angkat tu, lagu Angkat dia kata 10 kali mengukur, sekali saja dikerat. Betul. It's so deep, it's so good, and it is our budaya. Yes. Itulah budaya kita, menggunakan peribahasa, percakapan yang sopan santun yang sangat indah bagi saya. Ya, betul. Bila ayat dia kata macam dia sebenarnya adalah satu makian, tapi halus je dia. Halus je. Dia macam kalau kita tengok balik movie P. Ramlee yang lama, banyak je sebenarnya maksud-maksud di sebalik movie tersebut. Betul. Cumanya dia tak akan sampaikan secara direct. Betul. Dia secara kiasan orang kata. Sedap, ayat tu sangat sedap. Itu yang best je budaya adat Melayu ni. Dia banyak kiasan yang kalau kita fahami secara mendalam, membawa maksud yang orang kata unbelievable. Betul. So, saya rasa banyak dah soalan saya tanya dekat Sir. So sebelah kita tanya soalan ke? Ataupun Sir nak share lagi cerita Sir. Allah. Pengalaman-pengalaman Sir yang pernah join, orang kata pengalaman manis, pahit, yang mana-mana Sir yang rasa betul-betul best. Pendengar nak dengar. Rasanya in life, right, it is a mix of spice, right. Kadang-kadang kita ada manis, kadang-kadang ada pahit, kadang-kadang kita ada benda-benda yang sedih. Which is very normal. Dan kalau siapa yang pernah join dengan Pusat Budaya ni, dia akan tahu, especially bila nearing to a program ke ataupun ada satu majlis ke, dia akan satu fasa tu, di mana fasa tu yang kita akan training pagi, training malam, training petang, training, which is very exhausted. Tetapi itu yang mengajar kita untuk komitmen. Betul. Because at the end of the day, commitment itself is what makes you you. Sebab kalau you, even if you are a good dancer, betul, tapi if you don't commit, sama je. Dan juga selain daripada tu, apa yang saya perasan adalah benda tu mengajar kita daripada segi kita disiplin dengan masa. Betul. Sebab kau dah kelas, lepas tu kau nak training, kau memang sangat-sangat busy. It's how you manage your time. Itu yang menunjukkan kau ni seorang pelajar yang macam mana. Baik. Betul. Betul. Okay guys, itu sahaja untuk Sembang Apa Borak Apa season yang kedua, episod yang pertama. Jangan lupa untuk share, like dan juga subscribe YouTube channel ini. Okay, jumpa korang untuk next video. Bye.